Alat pertuturan aktif ialah organ yang bergerak semasa menghasilkan sesuatu bunyi bahasa. Ketika proses artikulasi berlaku, alat pertuturan aktif akan digerakkan ke arah daerah atau titik artikulasi yang dikenali sebagai alat pertuturan pasif. Alat pertuturan aktif terdiri daripada bibir bawah dan lidah. Bibir bawah boleh digerakkan ke bibir atas untuk menghasilkan bunyi B, P dan M, manakala pergerakan bibir bawah ke gigi atas menghasilkan bunyi F dan V. Bibir juga boleh dibundarkan semasa menghasilkan vokal U, O dan serta dihamparkan ketika menghasilkan vokal I, E, A dan. Namun begitu, pembundaran dan penghamparan bibir tidak diambil kira dalam penentuan alat pertuturan aktif atau pasif. Selain bibir bawah, lidah merupakan alat pertuturan aktif yang sangat penting kerana digerakkan ke pelbagai titik artikulasi untuk menghasilkan bunyi vokal dan konsonan. Lidah terbahagi kepada 5 bahagian utama, iaitu hujung lidah, daun lidah, depan lidah, belakang lidah dan akar lidah. Setiap bahagian lidah memainkan peranan tertentu dalam proses penghasilan bunyi bahasa mengikut tempat dan cara artikulasinya. Alat pertuturan pasif ialah organ yang tidak bergerak atau bersifat statik ketika proses penghasilan bunyi bahasa berlaku. Organ ini menjadi titik atau daerah artikulasi yang disentuh atau dihampiri oleh alat pertuturan aktif. Alat pertuturan pasif terletak pada bahagian atas rongga mulut dan terdiri daripada bibir atas, gigi atas, gusi atau batas gusi, gusi lelangit keras, lelangit lembut, anak tekak dan rongga tekak atau pharynx. Bibir atas menjadi titik artikulasi bagi bibir bawah untuk menghasilkan bunyi B, P dan M, manakala gigi atas menjadi titik artikulasi bagi bunyi F dan V. Gusi atau batas gusi pula berfungsi sebagai titik artikulasi bagi bunyi T, D, S, Z, L, R dan N. Selain itu, gusi lelangit keras dan lelangit keras menjadi titik artikulasi bagi beberapa bunyi yang melibatkan bahagian depan lidah, sementara lelangit lembut menjadi titik artikulasi bagi bunyi yang melibatkan belakang lidah seperti K, G dan anak tekak serta rongga tekak atau pharynx pula menjadi titik artikulasi bagi bunyi yang melibatkan pangkal lidah. Oleh itu, alat pertuturan pasif memainkan peranan penting sebagai kawasan sentuhan bagi alat pertuturan aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Perbandingan antara alat pertuturan aktif dengan alat pertuturan pasif dapat dilihat melalui peranannya dalam proses penghasilan bunyi bahasa. Alat pertuturan aktif ialah organ yang bergerak semasa menghasilkan bunyi, manakala alat pertuturan pasif ialah organ yang statik dan menjadi titik atau daerah artikulasi bagi alat pertuturan aktif. Setiap alat pertuturan aktif mempunyai pasangan alat pertuturan pasif tertentu. Sebagai contoh, bibir bawah berpasangan dengan bibir atas dan gigi atas, hujung lidah dengan gigi atas, daun lidah dengan gusi atau batas gusi serta gusi lelangit keras, depan lidah dengan lelangit keras, belakang lidah dengan lelangit lembut, manakala pangkal atau akar lidah berpasangan dengan anak tekak dan rongga tekak. Hubungan antara kedua-dua alat pertuturan ini membolehkan pelbagai bunyi bahasa dihasilkan dengan tepat mengikut titik artikulasinya.